merasmikan dan meluncurkan stesen KTMB baru di Singapura Utara. Ini merupakan stesen terkini untuk rangkaian KTMB yang dibina dengan kerjasama pihak awam swasta, iaitu ini merupakan satu syarat kepada pembangunan di sebelah stesen ini yang telah pun disyaratkan oleh pihak TBKL untuk mengadakan satu stesen KTMB di sini. Jadi stesen ini telah dirundingkan dan dibincangkan sejak beberapa tahun lalu, dan akhirnya kita dapat meluncurkan stesen ini pada hari ini dengan kos sebanyak 39 juta ringgit yang ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemaju. Jadi kerajaan tidak membelanjakan apa-apa peruntukan untuk stesen ini. Mereka perlu membina stesen ini dan diserahkan kepada pihak kerajaan, iaitu yang pertamanya kepada pemilik stesen-stesen ini ialah REC dan dioperasikan oleh pihak KTMB. Ini merupakan model yang kita alu-alukan kerana kita juga mengharapkan bahawa mana-mana projek pembangunan yang baru boleh tap into our network. Jadi kalau mana-mana projek pembangunan baru yang berdekatan dengan landasan kereta api ataupun berdekatan dengan landasan kereta api, apa yang kita galakkan ialah mereka mengintegrasikan projek tersebut dengan rangkaian pengangkutan awam kita, dengan syarat bahawa mereka perlu menanggung kos untuk membina stesen tersebut. Jadi ini bukan contoh pertama. Kita sebenarnya telah ada beberapa contoh sebelum ini, seperti stesen Abdullah Hukum yang dibina di Big Valley, yang juga dibangunkan oleh pihak swasta dan dia tag kepada rangkaian KTMB Commuter Network. Begitu juga di stesen Kajang 2 yang merupakan juga satu stesen baru. Mereka dah bina projek pembangunan dekat sana, tetapi dengan mereka membina satu stesen baru, maka penduduk-penduduk di kawasan pembangunan baru itu boleh terus akses kepada stesen KTMB. Jadi ini merupakan model pembangunan yang kita harap dapat diteruskan, dan sudah tentu kita mengharapkan bahawa catchment area kita menjadi lebih besar dan juga lebih ramai dapat menikmati perkhidmatan pengangkutan awam. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak pemaju kerana merealisasikan, dan yang paling penting mereka dapat menyiapkan projek ini dalam satu tempoh masa yang berpatutan. To reduce reliance for government funds is the integration of REC. Is this part of the plan to reduce reliance for government, because it's loss making, right, KTMB? So is this part of the plan to reduce? Memang dari sejak beberapa tahun lalu, ala tuju saya kepada REC ialah cuba memaksimalkan nilai, dan kita cuba mencari pendekatan yang lebih kreatif, iaitu bekerjasama dengan pihak swasta. REC merupakan satu agensi yang memegang aset kereta api, dan agensi REC ini antara yang paling strategik dalam pengurusan pengangkutan kerana mereka adalah custodian kepada aset-aset kereta api dan tanah-tanah kereta api di seluruh negara, di seluruh semenanjung. Jadi ada banyak kawasan yang telah pun kita usahakan untuk dibangunkan melalui TUD dengan pihak swasta. Yang pertamanya syarat kita ialah dia tidak memakan belanja kerajaan. Jadi dia mesti ditanggung oleh pihak swasta, dan apabila dibangunkan maka tanah itu ada value dia yang kita dapat unlock. REC juga mendapat pulangan apabila kawasan itu dibangunkan. So tentu REC mendapat pulangan dari segi nilai tanah tersebut. Apabila kita mendapat pulangan itu, dia masuk dalam akaun REC. REC juga akan membelanjakan untuk menaikkan aset-aset kereta api di seluruh negara. Seperti yang saya telah banyak kali umumkan dalam beberapa tahun ini, kita menambah baik lift, menambah baik stesen, memperbaiki tandas, dan juga memastikan aset-aset stesen kereta api ini lebih baik tanpa memerlukan peruntukan daripada pihak Kementerian Kewangan. Jadi kita menjana pendapatan kita sendiri dan kita belanja semula untuk penggunaan kereta api. Dan itu peranan REC. Dan apabila projek ataupun tanah itu dibangunkan, maka sekelilingnya ada value, ada pembangunan sosial ekonomi, dan untuk KTMB pula lebih ramai penumpang.
Jadi apabila kita unlock semua nilai-nilai ini, value ini, maka kepentingan dan juga kebaikan yang dapat dijana itu sangat besar kepada semua pihak dan juga kepada masyarakat. Jadi itu yang kita harapkan. Umpamanya stesen ini sudah tentu untuk penduduk-penduduk di sekeliling adalah satu nilai tambah. Dia jalan kaki pun boleh balik rumah dah. Kalau yang duduk sebelah sini ataupun yang duduk di Pangsapuri yang baru, mereka sampai saja stesen ini terus akses kepada bangunan mereka. Okay? My question is, in this arrangement, is there a clause that states clearly that property developers will not pass on the cost to people who are buying the property nearby, since they are the ones developing the station? Well, of course, this is part, as I mentioned, this is part of the condition imposed by the local authorities, in this case, DBKL. Of course, the overall development, all these infrastructure costs will be factored in already in the overall development costs. So it's not a question of being passed through to the end users or to the end buyers, but it is part and parcel of their entire development costs. So it's just like they have to prepare for utilities, they have to prepare for road access and so forth. So this is an additional condition, in this case, KTM station for this particular development, because it's big enough for them to have a station. I cannot say that they have to pass through the cost. I cannot conclude that, right? But of course, developer they have to take into consideration all their costs before they determine in terms of their actual prices to be sold to the end buyers. But all this is part and parcel of this of the infrastructure. So I think it's not fair to pinpoint that the station cost will pass through to the end users. It doesn't work that way. So it is part of their entire infrastructure cost in building a project. Sebelum pembukaan stesen KTM Segambut Utara, KTM stesen yang paling dekat adalah KTM Segambut. Bermaksud Taman Sri Segambut, Taman Sri Sinar, penduduk cukup padat, dan United Point ini kalau mereka nak ambil KTM, mereka kena melalui Jalan Segambut, dan Jalan Segambut menjadi sesak. Jadi apabila stesen ini buka, penduduk Sri Segambut, United Point, Kondo dengan Sri Sinar, Sri Bintang, semua boleh menggunakan stesen ini. Bermaksud Jalan Segambut akan kekurangan trafik. Okay. Dan dengan adanya bas Go KL 13 yang akan dilanjutkan laluan mereka ke sini, penduduk boleh pergi ke tempat-tempat yang lain melalui perkhidmatan bas Go KL. 1 Jun kita akan mula. But the land and mines department is true. And then the second question is also what safeguards are in place to ensure no such thing happens, and will you or DBKL be lodging reports with MECC? Like I've mentioned, I have personally launched an MECC report also because it is subject of investigation, so I have to get the status from MECC before I comment further. But how do we prevent this from happening again? Now we have a gazetted local plan. And from DBKL side, we also now have a task force under Jabatan Wilayah Persekutuan that we are working closely with JPS to ensure that every development order submission application to DBKL, they must fulfill all the technical requirements by JPS before we give them approval. Dato' Badran, you want to comment? On the guidelines of approval, so now we have extended to syarat by JPS. Kalau dulu dia just syarat umum saja, now we go detail sehingga kepada maintenance of the lake. So we go details, the agreement between JPS dengan landowner also untuk pengurusan dalam kawasan kolam. So kita tambah syarat-syarat tersebut untuk tujuan pengurusan.